KD Raja Jarum ada bekas kapal tentera laut Amerika USS Sedgwick County Class Tank Landing Ship. Berkhidmat dengan tentera laut Amerika semasa Perang Dunia Kedua, Perang Korea dan Perang Vietnam sebelum dipindahkan kepada Kerajaan Malaysia pada tahun 1976. Kapal ini dibina pada 1945 dan dibeli pada 1 Ogos 1976. Kapal ini beroperasi sebagai kapal sokongan kargo. KD Raja Jarum ditauliahkan dalam perkhidmatan TLDM pada 19 Februari 1977. KD Raja Jarum adalah salah sebuah dari 3 buah kapal dari 32 ND Sealif Squadron bersama-sama KD Sri Langkawi dan KD Sri Banggi. KD Raja Jarum turut terlibat dalam tugas penghantaran peralatan pembinaan di terumbu layang-layang, Swallow Reef, yang terletak di perairan Sabah. Kapal telah dilucutkan tauliah pada 9 September 1999. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.